居港非专界的观音菩萨诞辰庆典庄严举行，三教信众自清晨至中午参与一系列法会活动，现场气氛虔诚肃穆。居港非专界的庙宇又称三教合一寺广昌庙，现场氛围宁静而庄严。三教信众纷纷前来参与祭拜，携带素食贡品，并点燃香火，作为祈祷与敬意的象征。非专庙宇管理人员参加胡先表示，观音菩萨圣诞原定于农历2月19日，但今年提前至农历2月15日举行。同日，信众也一并纪念太上老君的诞辰。系列活动自清晨开始，以供奉仪式拉开序幕，随后以中午进行集体礼拜，直至以祭病仪式作为高潮，即为有功之士祈福的祭祀活动。Pada tanggal 15 bulan 2 Imlek merayakan hari ulang tahun Dewi Kuan Im. Sebetulnya ulang tahun Dewi Kuan Im itu adalah tanggal 19. Tapi kita majukan beberapa hari untuk merayakannya. Juga ini hari kebetulan hari ulang tahun Taisang Laojun. Ya, ini Taisang Laojun ini adalah salah satu dewa yang Tridharma. Nah, umat kita bisa datang beribadah sembahyang itu. Kalau sudah beribadah kan hatinya tenang biasanya. Juga biasanya mereka memintakan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman. 这次庆典不仅吸引华人信众前来参拜，也寄托了祈求内心平静与社会安宁的愿望。在庄重有序的氛围中，展现了居港三教信众所传承的精神信仰与团结价值。Muhammad Aidil, PAL TV。